ada siapa berada hadap kita? Dalam sukan, menang kalah ada pertandingan. Tetapi, semangat kesukanan dalam diri masing-masing tidak akan pernah terpadam. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kami ingin memperkenalkan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada 17 April tahun 2023. Kami juga menawarkan sukan dan juga gaya hidup sihat untuk setiap mahasiswa UiTM Cawangan Melaka, kampus Bandaraya Melaka. Jawatan kuasa Sukan Pelajar bertanggungjawab mengenal pasti dan mencari atlet-atlet berbakat bagi mewakili universiti dan peringkat antarabangsa. Jawatan kuasa Sukan Pelajar mempercayai bahawa kesihatan tubuh badan adalah salah satu aspek kitaran hidup seseorang individu. Sukan adalah salah satu cara untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Organisasi ini terdiri daripada 19 orang ahli yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa iaitu Encik Muhammad Amirul Husni Hassan, Puan Siti Ariani binti Ghazali dan Encik Muhammad Zulkarnain bin Zakaria. Antara pencapaian JSP ialah KBMB, Malam Adi Warna, Malam Adi Ratna, sukan antara program, khusus kepimpinan dan bengkel sukan JSP Cawangan Melaka serta Bubble Night KL versions coming soon. Second to 10.